Apa khabar riders semua? Ramai menghadapi masalah tiada parking berbumbung di tempat kerja. Ini menyebabkan motosikal kita berpanas dan hujan sepanjang hari dan akhirnya menyebabkan motosikal kita cepat menjadi rosak. Jadi cara yang paling mudah untuk kita lindungi motor kita adalah menggunakan selimut motor. Tapi ramai yang masih tak gunakan selimut motor ini, terutama sekali di tempat kerja. Antara sebabnya kerana ia agak leceh untuk digunakan, mengambil masa untuk pasang dan simpan selimut motor ini. Jadi hari ini saya nak sharekan satu produk yang boleh menjadi alternatif kepada selimut motor. Saya memperkenalkan tudung motor PI31. Jadi tudung motor ini saiznya sangat kecil dan dia sangat mudah untuk digunakan. Hanya perlu letakkan di atas motosikal kita macam ni. Dan kalau kita nak lebih kemas lagi, kita boleh sangkutkan di bahagian depan. Dan di sini ada sediakan tali yang mana kita boleh ikat supaya dia jadi lebih kemas. Pertama sekali ketika di waktu angin kuat, kita boleh ikat supaya dia tidak mudah diterbangkan angin. Jadi tudung ini sangat kecil dan sangat mudah untuk digunakan. Hanya mengambil masa beberapa saat saja untuk pasang dan simpan tudung motor ini. Sangat mudah untuk digunakan. Jadi tudung motor ini sangat praktikal untuk kita gunakan di tempat kerja, di parking-parking umum ataupun di mana sahaja. Jadi perbezaan tudung motor daripada selimut motor, tudung motor ini dia hanya menutupi bahagian kepala motosikal saja. Walaupun tudung motor ini hanya tutup di bahagian kepala motosikal saja, tetapi ia memadai. Sekurang-kurangnya tudung ini dia akan dapat jaga bahagian-bahagian penting pada motosikal kita seperti lampu kita, cover set kita, kita punya tank, kita punya meter, kita punya starter kita, switch kita. Jadi ini bahagian-bahagian yang penting. Kalau kita biarkan bahagian-bahagian terlalu kena panas dan hujan, dia akan merosakkan bahagian-bahagian tersebut. Jadi dengan penggunaan tudung motor ini, jadi kita dapat lindungi motosikal kita di mana sahaja. Jadi bagi riders yang rasa mungkin untuk tutup kepala saja tidak mencukupi, mereka juga nak jaga seat motosikal ni, jadi kita boleh gunakan penutup motor PI31 ni. Jadi kita boleh letakkan dekat sini. Cara yang sangat mudah. Yang sangkutkan ke depan dan di belakang. Jadi dengan ini kita dapat lindungi bahagian kepala motosikal kita dan juga bahagian tempat duduk motosikal kita. Jadi bagi riders-riders yang berminat dengan tudung motor ini ataupun dengan penutup seat motor ini, jadi boleh hubungi saya atau layari laman web selimutmotor.com.